Mayat seorang wanita dalam beg yang ditanam di belakang sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu Empat Pedas, Negeri Sembilan semalam. Dipercayai jasad individu dilaporkan hilang di Ampang, Selangor sejak 8 Disember lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Alzafni Ahmad berkata, laporan berhubung kehilangan wanita itu diterima di Balai Polis Ampang, Ampang Jaya pada Isnin. Memetik bernama, menurutnya susulan itu laporan tersebut diserahkan kepada Balai Polis Pedas Rembau sebelum menjalankan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Pedas Linggi yang dikesan terdapat pelakuan jenayah. Tambah beliau, hasil pemeriksaan polis menemukan satu beg mengandungi mayat seorang wanita yang ditanam di kawasan belakang rumah itu. Prosedur bersiasat akan dijalankan dan polis kini sedang giat melakukan siasatan serta mengesan individu yang disyaki terlibat dalam kes itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan orang awam yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi hotline Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau menerusi talian 06-685-2222. Terdahulu, Al-Zafni mengesan penemuan mayat wanita itu, namun identiti mangsa belum dapat dikenal pasti. Media sebelum ini melaporkan polis meminta bantuan orang ramai mengesan seorang wanita berusia 53 tahun yang dilaporkan hilang sejak 8 Disember lepas selepas ibu saudaranya membuat laporan di Balai Polis Ampang berhubung kehilangan itu pada Isnin lalu.